Alright geng, hari ni aku nak update dekat korang mesin spinning second hand yang ada dekat Orchid Tackle hari ni. Jadi guys, kalau korang bajet bawah RM800, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebab dekat sini korang boleh tengok kita ada 4 biji mesin pen, 4 biji mesin Daiwa. Ini saja yang ada available. Jadi kalau korang tengah tanya kita orang, mesin spinning second hand apa ada kat kedai, inilah dia. Jadi guys, sebelum aku tunjuk barang ni lebih detail dekat korang, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai, alamat kedai dekat atas, nak beli, korang boleh PM kita pada nombor yang tertera. Jadi guys, yang pertama aku akan tunjuk kat korang model pen dulu. Ya, ini kita ada pen ini Slammer AVDX. Korang tengok, condition mesin memang cantik guys, macam baru. Ya, ini saiz dia 3500, Slammer AVDX, Slammer 4DX. Kalau Slammer biasa dia warna hitam gold, tapi kalau model DX ni warna silver guys. Bodi dia lebih ringan, lebih sedap lah. Ya, ini harga dia cuma RM670. Harga boleh nego lagi. Aku boleh bagi korang harga RM600 ni. Jadi kalau korang nak tahu harga, korang PM je kita pada nombor yang tertera. Lepas tu kalau yang sebelah ada ni, kita ada model yang sama, tapi yang ini saiz 5500. Pen Slammer 4 IV DX, saiz 5500. Yang mana main Mekong ke, yang main Kelong ke, nak main Kerapu Naga, ini memang sesuai lah. Harga yang ni pula RM730 sahaja. Memang murah guys. Memang kalau bajet korang 800 tu memang ngam-ngam lah. Kadang-kadang mesin ada tali sekali. Lepas tu depan dia ni pen Spinfisher VI. Harga dia cuma RM430 saja. Sebab tu harga dia. Condition mesin memang cantik, macam baru. Kalau tak percaya, korang datang kedai, tengok depan-depan, korang rasa, korang kayu sendiri, korang rasa okey tak okey mesinnya. Sebelah dia pun sama, pen Spinfisher. Yang ini saiz 4500. Beza dua ni. Ni saiz 3500, ni saiz 4500. Yang ini harga dia RM450 saja. Condition cantik, macam baru. Dapat siap dengan tali dan kotak sekali. Right, so itu pen. Sebelah ada ni pula. Ni aku tak sure nama dia apa. Daiwa LT je. Sebab kalau korang tengok dekat sini, dia punya nama ni, bahasa ni. Harga dia RM500. RM500. Ni model dia. Condition cantik guys. Harga RM500 saja. Tu Daiwa yang first. Sebelah dia kita ada Ballistic HD. Yang ini tahun 2025. Kalau tengok, dapat jajan siap. Knob mixers. Yang ini memang sedap. Yang ini saiz 2500 je. Yang mana main kolam memang sedap. Harga dia RM560. Siap dengan kotak semua. Mana tahu jajan kalau korang beli dapat warranty sekali dalam. Lepas tu depan dia ni kita ada Daiwa Lexa. Saiz 6000D. Lexa LT lah. Harga dia RM500 saja. Yang ini kalau